Sesuai ke buat pinjaman peribadi untuk beli emas? Contohnya, gold bar 100 gram harganya sekarang sekitar RM58,000. Jawapannya adalah tak sesuai beli emas menggunakan duit pinjaman. Emas hanya sesuai dibeli menggunakan duit lebihan. Duit lebihan ini bermaksud kita mempunyai duit simpanan yang tak digunakan dalam masa 2 tahun dan ke atas. Kalau kita mampu untuk membayar angsuran bulanan pinjaman peribadi tersebut, sudah pasti juga kita ada kemampuan untuk menabung setiap bulan. Melalui akaun emas Gap, kita boleh menabung mengikut bajet serendah RM100 dan duit simpanan kita 100% akan dimasukkan ke dalam poket kita sendiri. Bermakna, keuntungan daripada kenaikan harga emas juga 100% adalah milik kita. Berbeza dengan pinjaman peribadi, ada bahagian kadar keuntungan yang kita perlu bayar kepada pihak bank atau peminjam. Keuntungan emas mungkin sama banyak jumlah kadar keuntungan kepada bank yang kita bayar. Ini bermakna, walaupun bertahun-tahun kita simpan emas, kita hanya dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehingga dah selesai membayar hutang. Ini belum dikira kemampuan kita untuk bayar hutang tersebut pada masa hadapan. Ada kemungkinan nama kita juga boleh disenarah hitam kerana ada tunggakan bayaran. Jadi, simpanlah emas sedikit demi sedikit dalam akaun Gap Public Gold. Sangat mudah, murah dan patuh syariah. Jom saya bantu daftar percuma.